Di Mekahnya nasi roti abid. Nasi roti abid. Yang cukup 3 dia ibadat ke Allah. Orang agamanya ni ikut masih abid. Orang agam yang jauh Mekah. Ikut masih abid. Si abid yang naik Mekah. Hai. Ilun katrib kalun kalen lam loh mahfud. Gatanya ahli neraka. Sidra orang agam gejak Mekah. Tabotruk cerita yang semacamnya. Sidra orang agam gejak Mekah. Di Mekahnya nasi roti abid. Nasi roti abid. Yang cukup 3 dia ibadat ke Allah. Nyo sejenis yang ceritanya. Orang agamnya ikut masih abid. Orang agam yang jauh Mekah. Ikut masih abid. Si abid yang naik Mekah. Hai. Ilun katrib kalun kalen lam loh mahfud. Gatanya ahli neraka. Lon kalun kalen loh mahfud. Gatanya ahli neraka. Sama dengan orang agamnya duh kalun loh mahfud. Nyo benteng yang kibana. Nyo kat tingkat wali. Kan wali je. Tingkat wali. Lon kalen loh mahfud. Gatanya neraka. Sama dengan mandua dro kejelet-jelet an. Yang di Mekahnya kon jelet-jelet. Yang pegahnya pergi kan. Kan orang si pae 2 pae kan. Betul-betul. Người jauh beliau orang agam yang Mekahnya. Long kaput lo tholi kot kau tu pergi. Long kaput lo tholi kau tu. Idron pajangkan kalau lo mampu kena yang. Bersahabat kan? Long put lo tholi kot kau tu pergi draw kuhnya cakawah. Man pakan cita ibadat. Kamanan? Lakinna khuliqna lil ibadat. Tetapi kepegat long oleh Allah Taala untuk ibadat. Falaisa lana illa al ibadat. Hana hak bagi ilun, hana tugas ilun selain ibadat. Kalau masalah sekawah-sekawah yang tu dah pergi. Masalah orang yang ilun ibadat. Kaji. Nah, tabah tu cerita. Allah Taala kirim sirah malaikat kepada Abid Bani Israel. Nyo hanan tu patli referensi nalun baca dalam kitab tasawuf je. Nak pegah oleh Allah, dia teh. Pegah 3 bak si hambanya neraka. Jih neraka. Dah malaikat pegah. Hai, pegah oleh Allah. Ikata dak tegar tata ibadah ahli neraka. Ya, bertanya. Ahli neraka. Ilun masalah neraka dengan syurganya hak Allah. Long hamba Allah. Syurga neraka tak Allah. Makhluk Allah mandu. Ho yang kena pedua ke deh. Pugu pedua dalam syurga, pugu pedua dalam nerakanya kau urusan lo. Yang urusan lo orangnya putra ibadat ke Allah. Kau betul masalah. Nyan tingkat urangnya. Maka hakikatnya, hana mengkeriling kepala. Kan hana pembuat-buat. Ini kan asaikan hakikat yang semayang-semayang juga kurang. Semayang-semayang juga kurang. Kau kan katruk tingkat hakikat. Kato tatha kan Allah. Kato tatha. Nyamnya ka hakikat nam cim-cim hari. Dah. Biar utaho kaji dengan Tuhan. Sang-sang Tuhannya lagi ngon di dia. Tu semayang lu ya Allah kibar orangnya. Pri buhana. Betul kadu tan kalau mahfud tu azali kadu. Yang kini nam beda aulia jamun dengan aulia orang yang kini nam tu. Maka hai keramat nah keramat. Kon handa kui. Ya wa asbata lil auliyal karamah. Kemudian ya disebut olehmu bagi aulia kan keramat. Nah keramat ba aulia. Tetapi nyekai pekeramat-keramat roy yang kabao tu. Dia yang so keramat long nganji kak hana pale yang miakam banding keramatnya kak hana galak dele. Keramat draw na tunggu. Betul mana. Pakai keramat draw na. Karena long juk kuja te hawan ji te telo beruji ja. Jadi kak hana galak dele yang miakam bermain seputaran keramat. Tengok kan. Be galak dari keramatnya. Karena al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamahnya lebih mulia daripada 1000 keramat. Dah semayang Tuhan tiap uro 2 rakaat. Nyan god nyan ngong keramat. Hai. Nyan keramat. Dan mandum-mandumnya tanya keramat. Mandum keramat. Walakat karamna bani Adam. Kakak mau pekeramat anu dah mandum keramat. Tipu susah. Long keramat. Drone keramat. Arti karamah beralih arti karamah. Mulia. Man dalam Al-Quran. Walakat karamna bani Adam. Kalung pekeramat anu Adam. Man keramat kau menurut tingkat. Bek ni apa sama keramat kita yang keramat abu bek.
Baru je pertama keramat dengan keramat abu, meratib lagi abu meratib. Semayang lagi abu semayang. Puasa lagi abu puasa. Jamaah lagi abu jamaah. Beramal lagi abu beramal. Nya je. Nya kan keramat galak lagi abu subuh Nya ke keramat anda. Kamu tu mai. Kamu hawa kah? Jadi gawat-gawat hat.